Dua orang 40. 4 orang 55. 6 orang 7 orang 70. Yang kosong ada kosong Kosong. orang. Tak, yang ada yang Sekarang ada. Yang ni ada. dia lah 2 orang Yang ini boleh kan 3 orang. 45. Ni 2 biji orang. Ni tengah masuk 3 biji. Kau nak ambil cepat-cepat ambil. Cepat ambil kan, Kak Long tak ada. 2 orang ambil ada cepat. Ya abang, abang nama mana? 4 orang abang tunggu. Datang baru mari bang. Abang tunggu sini. bayar tu yang Ini. Tiga, Nah, tiga. 3 orang Okey, nak berapa? 1 ke 2? 1 je. Okey. Ni lawa ni. Nampak? Kan? Nak pink ke? Nak pink ke? Nak pink ke nak kuning? nama dia Ambil kuning selamat. Pink lawa awak. Okey, okey. Siapa yang nak bawa ni? Kalau. Mai Sofia. Sofia naiklah. Ambil gambar. Kak Long safe drive ni ya. Safe drive. Lepas apa dia? Tak cerah ni. Mana nampak kena bag kat Umi? Cakap dekat meter ni kalau dia tulis P ni maksudnya parking lah. Bila kat kereta lama dia akan automatic P tau. Jadi dah hilangkan P ni akak tarik je mana-mana break sekali. Tak kisah. Okey, tarik. Okey, betul. Cukup. Okey, bila dah keluar ready macam ni baru boleh jalan. Nah, jalan dia pusing ikut track ni lah. Pusing bulatan saja. Tengah-tengah ni dengan dalam padang ni dilarang masuk. Okey, function button ni pula. Yang ni untuk reverse. Okey, yang ni button lampu dia. Yang ni lampu atas, lampu bawah. Signal kiri kanan dengan horn. Kiri kanan. Ingatlah, Umi tahu. Break tahu tak? Apa sih break? Break tangan ke break kaki? Break tangan ke kaki? Break tangan ada, break kaki ada. Kena guna yang mana? Dua-dua. Guna je mana-mana. Boleh. Okey, test dulu. Mana Zoli? Zoli. Orang ramai ni. Berapa minit, Dek? Berapa minit? 20 minit. 20. Mana boleh tahu kamu nak naik? Pelan-pelan kamu jangan langgar orang, cedera kan. Brek mana? Tangan dekat brek siap-siap. Susah sikit nak bawa sampai ni. Macam ada bila ada ni tak boleh berhenti. Kalau yang langgar tiang ke sini sikit supaya kita boleh kona. Tetapi tu satu gerabak 4 dewasa 2 kanak-kanak RM30. Kalau Murah. separuh 2 Tak, dia orang nak bawa masalahnya. Dia nak buat tak Izzah dia duduk menikmati je. 2 gerabak. Mana tarik? Ini minit kereta api je. Banyak orang ni. 20 minit habis ni. Motor lagi. Kan tak ada keluar ni. Kan tak tahu nak balik. Tak tahu ya Allah. Ayah ada lagi tak tahu. Aku yang suspend. Dia kena. Kenapa Kak Long tekan macam tu? Dia pelan-pelan je. Pelan-pelan steady. Tekanlah minyak tapi macam ni. Kak Long. Kak Long. Ya Allah Kak Long. Aku tak nak naik dengan makcik ni. Takutlah. Kenapa? Sebab kamu tak boleh nak kontrol. Awal-awal memanglah nanti lama-lama lah tu. Ayah mana? Ayah mana? Dah jam lah Kak Long. Buat ni. Kita ikut sana. Umi nak jalan ni. Depan tu. Naik ni. Aduh. Mada jangan laju sangat. Dia bawa kita bertiga. Bye. Yang. Yang.
tak nak letak harga. Kita pun pening. Tulislah harga. Nak decide dah susah. Jom. Sayang sikit dulu. Macam nak langgar tiang. Stop. Tak. Ayah nak naik tak? Ayah nak naik? Ayah nak naik? Ya, boleh pinjam jalan-jalan. Bye. Lajunya ada air. Pelan-pelan. Kalau jangan lelong kan. Takut ada orang bypass kita kat motor kasut. Walaupun sempat tak nak campak? Sampai ke tak? Rasa sampai ke tak? Kalau cuba slow down. Kat sini cepat nak. Tak ada orang belakang langgar kita. Janganlah, slow sangat. Okey, okey. No! Sofia! Tak ada ayam Sofia, ayam gunting. Ini challenge dia sebab ramai orang. Sangatnya kat sana. Mana orang beli makanan? Orang Malaysia macam ni. Kalau orang putih macam ni, pekan ni senyap dia tidur. Kalau hidup pun kelab malam. Jadi terus je kat long. Sekejap, ini sakit ni Kang. Right, tinggi sikit. Okey. Nak lagi duduk kat long. Kat long terus, Umi kata. Ada 20 minit. Kalau masih tu buat apa? Bawa steady je lagi je. Macam tak apalah. Ada kereta depan tak apa lagi. Saya rasa macam ni takut orang langkah kan. Dia laju nampak tu. Ambil yang besar ni tak tahu boleh bawa. Saya semalam tanya berapa dia dapat ya? Dia paling kurang RM35. Paling murah. Kalau 10 orang dia 300.5. Tapi dia bukan paling murah. Berapa ramai yang nak 70 dengan 50, 45. Masa orang belakang ni. Dia nak potong ni. Dia nak potong. Nak memotong kecil sebab tak lompat sangat. Dia nak potong ni lah. Hilang. Kak Long laju dia sikit. Ni nak memotong. Kalau nak bagi dia potong, kita duduk tepi kat jalan besar sikit. Macam ini je dah kecil kan. Kalau pergi cari apa di tempat tadi kan. Kalau jangan laju kan. Kalau nak pergi dia jangan laju. Janganlah berhenti tiba-tiba menuju dia orang langgar belakang. Boleh pergi masuk tepi ni sikit. Boleh. Pandai tak? Jangan laju sangat. Kalau nak pun nak. Ya Allah dia ni. Apa dia tunduk di belakang.
naik skateboard. Ni Madia ni bawa set live tu saya tak tersengguk Umi. Bukan. Tak steady ni aku macam Nak bawa, nak drive tekan apa? Kaki? Tangan? mana jangan berhenti tiba-tiba nanti orang belakang langgar kita. Ha. Sebab dia bukan macam kereta ni. Ya, tapi masalahnya kat belakang pun ada orang. Kalau kamu slow macam tu kan kita kena langgar. Dia macam sama je macam bawa kereta. Dia tak boleh suka hati tiba-tiba berhenti mengejut je lah. Tak ada signal. Lagi bahaya. Orang macam tadi tu berapa kali dia cuba potong. Kalau jatuh, aduh. Kalau jatuh ni macam kepala ni. Madia, Fajar jangan ke tengah sangat ada orang. Bye. Bye. Madia. Tadi bagi sebenarnya yang ada tangan yang kayak gini. Kau follow je lah belakang kakak lah. Aku buat kereta. Ada minyak kopi kat tidur dia jawab. Kita bagi Yusuf naik lah. Berapa minit lah? Telefon pun. Dia tu ni tak berapa minit Nabil? Syok, Isa nak naik tak kereta ni dengan Kak Long? Nanti Mi pusing lagi satu round. Ha? Hello? Tak dengar lah. Kenapa tak nak? Main dengan Kak Long. Yalah tu. Kalau makin laut di seluar ni, orang belakang. Kak Long dia tiba-tiba laju.
Panas lah lampu ni kita pegang. Bahaya ni. Ada. Dia akan beritahu nombor berapa. Best ke Kak Long? Ha? Oh, benda. Ada orang nak overtake.
lama. Tahu. Dah sini sikit. Ada orang tu kat dalam. Tidak lagi. Sekolah ekor. 17 minit tu. Kena ambil masa lah. Kalau boleh go slowly je. Sebab dia ada 3 minit lagi. Nak ambilkan masa. Kalau nak buat satu lagi perjalanan, tak tahu tak ada duit. Tadi dia kata kalau kita ambil yang 10 tu dia tambah lagi 5 minit macam mana tu. Mari, jangan tiba-tiba laju lepas orang tu lepas. Kenapa tiba-tiba macam tu? Umi kata go slow, nak habis masa. Kalau anda kan tak sempat apa satu pusingan. Dia akan tahan kita kalau dia sampai situ pun. Buka, coba.